Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Baik, kembali sekali lagi kita dalam episod yang kedua untuk siri belajar aplikasi SketchUp untuk beginner. Jadi untuk siri kali ini kita akan start belajar ataupun start mengenali interface dalam software SketchUp tu sendiri. So tanpa melengah masa, jom kita buka SketchUp dulu, okey? Okay, kalau siapa yang dah install SketchUp, dia akan nampak dekat di desktop SketchUp punya logo dekat sini lah. Okay. So buka yang ni, SketchUp 2026 ni, double left click, okay? Tekan 2 kali, buka. Bila yang pertama sekali, dia akan pop up home SketchUp yang mana diminta kita pilih template. Okay. Kalau saya selalunya, saya akan pilih architecture millimeter sebab ini yang saya dah biasa, yang saya belajar daripada zaman matrik lagi dulu. Okay. Dan untuk sepanjang pembelajaran ni memang saya akan guna architecture millimeter. Boleh favouritekan dia, okay? Supaya dia jadi yang pertama lah kat sini. So kita tekan je. Kan? Dia akan loading. Okay, masa mula-mula kita buka SketchUp, untuk yang pertama kalinya kita punya interface akan jadi macam ni. Selalunya ni saya tak pakai dan saya akan tutup saja. Okay, saya akan klik, buang. So basically apa yang mula-mula kita akan nampak adalah satu tray atas ni. Okay. Ni tray atas ni. Yang ni adalah tray untuk kita punya file, option. Kalau kita hover dekat kita punya tulisan ni, contoh file ni, kat sini lah kita akan save file kita. Okay. Bila kita buat, kita save file kita, kita boleh tekan save as dan kita boleh pilih kita nak save kat mana lah. Selalunya saya akan buat satu folder dekat desktop supaya senang saya nak refer. Okay. Dan saya akan save kat desktop. Kemudian kita ada belah kanan ni. Okay, yang belah kanan ni, ini kita panggil tray. Okay. Tray belah kanan ni more to info kepada model yang kita buat ni. Dan juga info, material. Kalau kita boleh baca kat sini, kita ada material, kita ada komponen, style dan sebagainya lah. Okay, yang ni kita akan explore nantilah. Dan yang terakhir kita ada satu lagi bawah, detail option ataupun detail komponen. So basically itu sahaja. Dan yang tengah-tengah ni lah kita punya tempat bekerja lah. Okay, tempat kita nak buat modeling lah. Selalunya kita akan satu lagi tray kat sini. Yang dekat sini Ini adalah tray untuk tools kita. Pergi kepada view, toolbar. Okay. Cari large tool set. Okay. Dan tick kat sini. Jadi dia akan keluar kat sini. Close kat sini. Left click. Jangan lepas. Left click. Tarik. Naik atas tepi ni. Sampailah dia melekat. Okay. Dia melekat macam ni. Kita boleh lepas. Maksudnya nanti next time kita buka SketchUp, dia akan ada kat sini. So ini basically tools-tools yang kita nak buat nantilah. Contoh nak buat rectangle ke circle, semua kita pakai tu kat sini lah. Okay, itu saja untuk siri kali ini. Bertemu kita lagi pada next siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.